in the streets. That was an incredible class. I haven't felt better in it. Bukan nak habaq lah. Kita solat ni bukan setakat menghadap Allah. Allah suruh solat di awal waktu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Tinggal solat. Lepas mati dalam kubur, siap. Kubur jadi sempit. Kena patut dengar ulang tu, tak tahu nak cakap lah. Nabi SAW dah cakap dah. Orang munafik tu, solat tu berat. Tak solat bagi orang munafik tu adalah berat. Tak bagus dah. Lepas tu tak khusyuk. Malas pula tu. Kita nampak macam Allah ni paksa kita solat. Walaupun itulah tugas utama kita dicipta kat dunia ni. Tapi dalam paksaan Allah sekalipun untuk kita kerjakan solat, Allah campak benefit solat pada tubuh badan manusia. Macam video ni nampak macam lawak kan. Awak ni tengah solat dalam studio, tiba-tiba mana dua makcik ni pi follow. Lepas tu ingat dia tengah buat stretching ke apa. Bila tengah rukuk hilang sakit belakang tu. Rasa sedap je belakang ni. Pergerakan solat bukan setakat perbetulkan tulang belakang kita. Bukan hanya release tension segala otot belakang saja. Tapi ada lagi jauh manfaat pergerakan solat yang memang terbukti secara kajian saintifik. Pokok satu kajian Systemic Review Meta-Analysis of Randomized Control Trial berkaitan dengan lower back pain di kalangan orang tua-tua. Tua-tua kan tulang belakang osteoarthritis lah, dengan muscle knot bersepar dekat belakang. Tu ya orang kita sakit belakang tu. Kajian abang nampak ni, pain intensity decreased. Of course lah, waktu solat, rukuk, sujud, semua tu akan perbetulkan balik segala otot-otot belakang. Tu tak sembang lagi tulang belakang. Aku refer lagi artikel tahun 2021. Manfaat pergerakan solat untuk neurological, psychological, cardiovascular, musculoskeletal system. Otot lah. Solat bukan setakat bantu lancarkan darah. Kalau perasan bila sujud tu, position sujud tu memperlahankan degupan jantung. Bila kita dalam keadaan sujud, ada satu saraf akan activate, kita panggil parasympathetic nervous system. Untuk mengetahui korang, parasympathetic nervous system tu akan slow down heart rate kita. Dan selain itu bila kita sujud, banyak darah akan mengalir ke betul ke dapat relaxkan jantung. Aku nak ambil logik. Bila otak duduk bawah daripada jantung, ni jantung kan, ni otak kan. Secara tidak langsung, blood flow daripada jantung ke otak, dia follow gravity tanpa kuatkan lagi pumping jantung, betul benda tu secara tidak langsung mengurangkan pressure pada jantung untuk pump darah ke otak. Lepas tu bila kita berdiri upward ni, jantung perlu pump kuat untuk send darah ke otak sebab dia kena lawan gravity. Dan ada kajian juga single blinded randomized control trial. Dia buat perbandingan antara fisioterapi saja dengan fisioterapi plus dengan solat. Grup yang buat fisioterapi dan solat tu nampaknya pergerakan dia punya range of motion ni ataupun sendi tu jauh lagi better daripada grup yang hanya buat fisioterapi. Aku tak bias, aku ikut kajian. Untuk yang ada masalah anxiety, depression, brainwave orang anxiety kan kadang-kadang merapu sikit. Otak yang kita macam rem. Bagi orang yang tak habis-habis anxiety, dia punya brainwave dia terlalu banyak sangat beta wave dan kurang alpha wave. Tu kalau tengok otak orang-orang yang anxiety ni, nampak? Fire sini sana. Nampak macam tak tenteram sel otak. Orang normal nampak lebih tenang. Benda ni dibukti secara kajian weh. Ni study buat dekat UM. EEG Spectral Analysis on Muslim Prayers. Wave lebih tenang, lebih alpha dan theta wave. Tu baru solat. Dapat pula iman suara sedap macam Michelle Relasi Al-Fasi ni. Tak betul suara dia. Tambah-tambah tenang. Baca Quran pun dapat tenangkan jiwa tau. And yes, benda ni dikaji secara detail, secara saintifik Kesan dengar pada Al-Quran terhadap EEG brain, alpha brainwave, theta brainwave banyak mendominasi ketika kita tengah dengar Al-Quran. Alpha dan theta tu adalah tenang. Kita tengok frekuensi alpha brainwave dengan theta brainwave lebih tenang compare dengan beta brainwave dan juga gamma. Dan berdasarkan kajian, sebelum hampa putih-putih tidur, maksudnya tidur-tidur ayam, otak kita time tu majoritinya adalah alpha dan juga theta brainwave. Ketenangan. Han takkan tenang, han takkan tidur kalau han tak tenang, betul? Benda tu semua make sense. So tu je lah aku nak sembang pasal kebaikan pergerakan solat berdasarkan kajian. Dan apa kesan kesihatan bila kita kerap dengar alunan suara orang baca Quran.